of reinforced concrete beam. Okey. Nah ini yang baru kita nak design. Sebelum ni kita belum belajar design lagi kan. Kita baru kenal what is stress strain dan sebagainya. Now this chapter baru kita nak masuk macam mana kita nak design kita punya beam Tapi sebelum tu kena tahulah. Okey, untuk design beam yang pertama kita kena tahu karakteristik ataupun material properties ataupun macam mana karakteristik of strength iaitu F, C, U kan. Sebab dalam kita punya formula iaitu nanti AS sama dengan M bahagi dengan 0.87 FYK. So dalam kita punya apa tu formula untuk kita design kita kena ada ni. Apa dia FYK? What is FYK? Apa? Kita dua. Satu, tak tahu ni. Satu lagi FCU. Apa dia FYK? Iaitu characteristic strength of Y yield. YK means steel. Satu lagi FCU, C goes to concrete. So kita ada sebab kita nak design reinforced concrete kan. Iaitu reinforcement plus concrete. So kena tahu kedua-dua ni. Tengok depan, tak payah tengok note. Balik rumah cuba tengok note. Tengok depan. Okay. So yang pertama karakteristik of concrete described in clause 3.1 denotes by FCK. So ingat yang kita dua, satu FCU, satu FCK. Sebab kita punya design ni ialah reinforced concrete. So nama pun reinforced concrete, maksudnya reinforcement plus concrete. Ni. Sebab tu dalam kita punya structure ni dua depan-depan, yang duduk belakang. Dua depan. Dalam kita punya elemen kita, structure element, for example column. So column ni kita nampak apa? Yang kita nampak apa? Yang kita nampak ni konkret kan? Ni dengan ni tak sama Yang ni apa? Ni brick wall. Yang ni? Konkret. Jangan ingat semua sama je. Nampak pun sama semua. Tapi tidak. Yang ini reinforcement plus concrete. Yang ni brick wall. Tak sama. So macam mana kita nak design ni? Dia adalah concrete plus steel. Sebab tu kita dah tahu kedua material property ni iaitu concrete dan steel. So denotes by FCK. FCK saya kata C goes to concrete. Ni sampai mati teringat. Selagi rasa engineer teringat. C goes to concrete. So MCU ialah characteristic strength of concrete. MYK, Y goes to yield. Apa yang yield? Steel yang yield, concrete tak yield. So ni kena tahu. Lagi mengaku engineer sama mati ni. Okay, so untuk cylinder, untuk concrete, kekuatan based on cylinder strength. Mana saya rasa you all dulu pernah masuk lab kan untuk buat test on cylinder kan. Cylinder strength ke? So dia tak pernah langsung buat test on concrete. Untuk concrete, satu cube test, satu lagi cylinder. Okay, now kita pakai AC. AC ialah the strength based on cylinder. Kekuatan cylinder. Okay. Kemudian class C 24/30, for example, refer to cylinder / tube strength of 25 Nm squared. Okay. So kita ada bagi sikit table. Sebab dulu based on the tube strength. But now based on cylinder strength, dia tak sama. Okay, kalau kita tengok situ, for example C / nanti kan orang bagi C / 25/20/25 tak tahu. Ni tak tahu. Ramai engineer tak tahu apa benda ni. Tak tahu. Cube apa tu? Tak tahu. Cube cylinder. Maksudnya the characteristic strength of concrete Maksudnya yang pertama FCK tu lah. Okay, so 20 is characteristic strength due to cylinder. Yang kedua maksudnya yang ini cylinder. Yang ini cube. Maksudnya dia berbeza sedikit. Okay, dalam keadaan dia cylinder kekuatan ni ialah 20
Dalam keadaan cube, kekuatan dia 25. Dua-dua sebenarnya boleh pakai, tapi kena tahu. Okey, dan seterusnya kita ada sampai yang basically kita start daripada 20. 20 ni kita tak pakai untuk grade konkret 20, kita panggil dia lean concrete, maksudnya 20 dan ke bawah. 20, 15, lean concrete. Pernah dengar lean concrete? Untuk apa lean concrete? Biasanya sebagai base, sebagai base untuk meratakan kita punya base lah. Bagi base kita kuat sikit kan. So biasa kita letak lean concrete. Okey, lean concrete ni grade 20 dan ke bawah. Semua lean concrete. Tetapi lepas tu kita grade 25, 30, 35. Sekarang now JKR punya requirement, sebelum Malaysia JKR punya requirement ialah minimum grade 35. 35 sekarang. Dulu 25, now 35. JKR punya requirement semua concrete grade 35. So nanti apabila dah kerja as a consultant, nak design satu building, kena pakai grade berapa? 35. Itu JKR punya requirement. Okay, jangan kau design grade 25 nanti submit ke majlis, majlis akan reject. Sebab apa? Concrete strength tak ikut standard JKR. Okay, now 35 grade 35. Okay, yang tu lah. So maksudnya yang satu kita buat concrete strength based on cylinder, satu lagi concrete strength based on tube. So ada beza nilai. Itulah, tengok tu memang ada beza. Okay, yang ni berapa? Satu lagi, tadi kalau konkrit maksudnya kekuatan dalam bentuk silinder dan juga di mana kita untuk konkrit kita buat kompresif strength kan? Sebab konkrit kuat dari segi kompresif. Sebab tu kita buat on test on kompresif strength. Tak tahu ni kenapa buat kompresif strength pun tak tahu. Macam tu test dia, dia tak faham. So di mana konkrit kita dah tahu kan? Konkrit apa ni? Konkrit kita sangat kuat in kompresif strength. So test on kompresif strength. Nak tengok dia kuat ke mana. Kemudian kita punya steel bar sangat kuat in tension. So kita buat test on tension. Kita buat tension test. So kita tengok yield point pada kekuatan berapa. So yang ni lah. Yang ni contoh apabila kita buat tensile strength, kita akan dapat curve macam ni So saya ni kena laju, tak sempat lah. 3 chapter lagi nak pergi ni. Okey. Yang ni kita panggil apabila kita buat apa tu? Tensile test tadi untuk reinforcement. So kita akan dapat stress strain curve. Kita panggil stress strain curve. Di mana stress strain curve ni ialah dari situ kita akan dapat nilai yield point kita. Based on stress strain curve. Kita dapat yield point. Berapa FCK? Yang common berapa? FYK berapa FYK? 5 tu concrete FCU. FYK sebelum kita dah cakap FYK berapa? Berapa? 500 minimum. Minimum FYK 500 megapascal. Okey, ni cerita-cerita yang rasa dah banyak kali kot ni. Nanti sebelum ni pernah belajar apa tu? Bahan kejuruteraan. Engineering material kan? Pun cerita ni juga dah berkali pun sebenarnya. Ni macam refresh lah, jadi saya tak tekankan satu-satu. Sebenarnya dah belajar waktu bahan. Subjek bahan. Subjek bahan tu pun dua benda ni lah yang kita belajar. Sebab kita punya ni reinforced concrete. Nama pun reinforced concrete. So reinforcement plus concrete. So dua benda ni yang kita belajar. Nanti kejap lagi kau belajar apa? Steel pula. So steel saja dia properties of steel yang kita perlu tahu. Sekarang ni kita belajar RC, kita kena tahu dua benda ni. Dua properties iaitu reinforcement dengan concrete. Ini yang penting. Okey. Kemudian kita ada untuk kedua-dua bahan ni, kita ada gamma M yang kita panggil sebagai mana gamma M ada? Partial safety factor of material, gamma M. Di mana ini mengikut keadaan ataupun situasi.
Di mana kalau persistent dan transient, partial saturated for material 1.5, accidental 1.2. Yang ni semua yang kita belajar ada dalam Eurocode. Okay, ni yang simple aja. Okay, kemudian sama lagi untuk concrete. Okay, design strength of concrete, the ultimate design compressive stress given by yang ini, formula tu. Formula ni datang dari mana? Datang daripada uji kaji. Okay, nak hasilkan formula ni bukan senang. Mungkin beratus-ratus ribu sampel. Kita buat test dan baru kita boleh keluarkan formula. Bukan senang, dan bukan semua orang boleh buat lah yang ni, yang pakar-pakar yang boleh buat ni. Dan kita akan hasilkan FCD, di mana FCD adalah Ultimate Design Compressive Stress. Okay, iaitu FCD. Kemudian dia coefficient of 0.85. Kita tengok situ 0.85 FCK. Di mana kita ada kali juga pun sama. Jangan tanya saya pun saya akan cakap yang ini formula ni dihasilkan oleh pakar-pakar, bukan kita, bukan level kita yang hasilkan formula ni. Sama juga nilai-nilai tu 0.567 pun sama. Kita ni hanya guna je lah formula yang diorang dah maksudnya diorang yang calculate melalui beratus-ratus ribu kali testing baru keluar formula. Bukan sesenangnya lah. So pakai je lah, jangan tanya, jangan banyak soal. Jangan banyak soal, pakai je. Dan yang ini dah approve. Dah approve. Maksudnya bukannya nilai yang suka dikeluarkan. Nilai yang telah di-approve baik pakar-pakar juga. Siapa lah kita kan nak mempersoalkan, betul tak? Orang dah approve tu pakai diam-diam sudah lah. Jangan banyak hal. Okay, so yang ni, so the coefficient 0.85 takes account of the difference between bending strength and cylinder crushing strength of the concrete. The factor of 1.5 is the usual partial safety factor for the strength of concrete. Bersama. Dan the ultimate strain ialah pada 0.035 is typical for classes of concrete less than grade 50. Ini yang normal. Okay, untuk kita punya tak habis juga. Kita ada lean concrete, kita ada normal concrete dan juga kita ada high strength concrete. Okay, untuk lean concrete grade 20 dan ke bawah, 20-15 lean concrete, dan kita ada normal concrete grade 25 sampai 50, kemudian grade 60 dan ke atas ialah high strength concrete. So ada 3 kategori. Untuk yang biasa design kita pakai normal concrete, tapi mengikut macam tadi lah. Kalau JKR requirement 35 megapascal, gunalah 35 megapascal, tak boleh kurang daripada itu. Okay. Okay lagi, dan untuk steel pula cuma sama. The characteristic strength of silver denotes by X, Y, K yield, yield. Specified strength for high yield reinforcement even in situ in the range of 400 hingga 600. Okay, yang ini kadang-kadang dia dapat 400 lebih, 460, 400 tu lebih kurang. Tapi range tu antara 400 hingga 600, tetapi nilai yang kita guna dalam. But still ni bergantung kepada apa bahan di dalam tu, kan? Dalam steel reinforcement tu steel ni daripada apa? Dia campuran. Dia bukan 100% ferrum, tidak. Dia adalah campuran berbagai material. So dia punya strength ni bergantung pada campuran ni, berapa persen campuran ni. Sebab tu dia dapat range antara 400 sampai 600. Bergantung pada campuran dalam kita punya reinforcement itu. Tetapi dalam calculation kita pakai FYK 500 megapascal. Okay, 500. Okay, apa lagi? The most economical use in UK is grade 500 and grade 250 plain bar. Okay, now kita tak ada plain bar lagi. Sekarang kalau tengok reinforcement kita semua, pernah tengok reinforcement? No. Reinforcement ada dua jenis, satu yang plain, yang licin. Katalah reinforcement, satu yang licin, satu lagi yang ada bunga. Okay, yang plain ni dulu ada plain. Iaitu grade dia punya kekuatan yang 250 megapascal. Now tak ada lagi plain. Semua kita pakai yang ada, kita panggil dia bunga. Bunga itu grade 500. Okay, in Malaysia the designer have an option to use padang kosong. No, we have no option lagi.
semua pakai 500 megapascal. Apa lagi? Link pun sama. Link kita pakai bar size 8 dan 6 kan? Buat kali 8. Dia punya 8 tu kita punya 8 tu ialah high tensile strength, bukan low. Kalau 2 tu yang low. Sekarang ni tak ada lagi lah, dia kosong. Nak cakap macam tu. Okay, high yield H. Now kita pakai H. H tu maknanya high strength, high tensile strength. H. Kita ada H6, nampak H40. Size, diameter di mana 6, 8 biasa untuk link, kemudian 10 untuk kita punya slab reinforcement 10 dan 12 dan ke atas untuk beam. Okay, untuk beam 10 yang bergantung pada kekuatan ataupun bergantung pada moment. Kalau moment lebih besar, so kita perlukan diameter yang lebih besar. Macam tu. Apa lagi? Kita ada kelas A. Kelas A ni apa? Less than 12. Kelas A ni untuk yang link dan sebagainya lah. Kemudian kelas B ni yang biasa. Kelas 12 sampai 40. Kemudian kelas C high ductility bar. Yang ini khusus untuk earthquake. Okay, di negara-negara yang ada earthquake, biasanya dia pakai high ductility bar kelas C. Tapi kelas C ni sangat-sangat mahal. Sangat mahal kelas C saya rasa kat Malaysia ada pun ada, tapi sangat limited. Sebab kita di Malaysia ni kita tak pakai yang kelas C, kita pakai kelas B untuk kita punya design. Okay, yang ni pun ini tadi saya cakap lah. Stress curve yang ini datang daripada yang kita panggil apa? Tension ya. Test untuk reinforcement. Okay, daripada ni, testing ni kita dapat this graph iaitu stress strain curve ataupun stress strain graph. Daripada sini kita pakai, kita tentukan FYK. Tu nilai FYK daripada graph tu. Okay. Tapi sekarang kita kat Malaysia ni kita ada series. Maksudnya all the reinforcement yang import daripada luar. Biasanya kita tak ada, kat Malaysia kita tak ada, kita import. So all the reinforcement yang masuk ke Malaysia semua must be certified by SIRIM. So SIRIM yang akan buat test. So maksudnya kita, you all kat site, kalau you contractor, kita just order saja. Sebab kita dah pasti all the reinforcement yang import tu semua dah tested by SIRIM. Kalau yang dan SIRIM akan keluarkan macam satu sijil lah macam tu. Sijil yang tested lah macam tu kan. Ada juga yang black market, ada. Black market ni yang tidak di tested by SIRIM. Ada je, jauh lebih murah, separuh harga, murah. Tetapi cuba kau ambil, kau buat test, dapat tak FYK 500, confirm tak dapat. Confirm tak dapat. Black market punya sangat low, sangat rendah. So jangan pakai. Nanti dah jadi engineer, waktu concrete, waktu reinforcement nak apa ni, homework dan letak reinforcement, pastikan reinforcement test ataupun certified by SIRIM. Kalau tak, reject saja. Confirm daripada China. Black market ni banyak daripada China. Dan dari segi property sangat rendah, tak mencapai pun 500. Ni saya dah biasa lah. Dah biasa lah. Kalau ni memang kena reject. Kalau tak certified by SIRIM, reject saja. Minta dia beli yang certified by SIRIM. Itu je lah. Okay, kemudian ni strength curve reinforcing steel. Nanti balik baca lah. Baca sendiri Ni tak ada apa pun. Okay, sama juga kalau tadi FCD untuk steel ialah FYD. Okay, FYD pun sama juga kita dia. Iaitu FYD ialah Design Yield Tensile Stress, FYD. Tadi Compression Stress, FCD. Dua dia pun ada. Kalau tengok sini, tu perkali dia. Mana datang tu? Jangan tanya saya. Saya kata, jangan tanya saya. Itu pakar-pakar yang hasilkan. Di mana dalam kita punya design, macam mana nak tentukan area of steel ni.
Saya dah cakap sini. Untuk FYK kita tahu kita tak pakai, maksudnya FYK tadi 500 kan? 500 megapascal kan? Tapi dalam kita punya design kita tak pakai nilai 500 itu. Kita kurangkan lagi supaya kita tak melebihi kapasiti dia. Kita takut melebihi kapasiti dia. Kalau melebihi kapasiti dia fail lah. Sebab tu ada partial safety factor. Now partial safety factor ni lah ni 0.87. So dalam kita punya design untuk area of steel kita hanya pakai kekuatannya 87% saja, bukan 100%. So bukan, maksudnya bukan 500. So 500 FYK darab 0.87, 800. Ini adalah untuk tujuan keselamatan supaya kita tak beyond dia punya kekuatan itu. Jangan tanya saya, aku buang bila datang di sini. So dalam design kita pakai ni 0.87 FYK. Maksudnya hanya 87% daripada 500 megapascal kita guna dalam bentuk design. Supaya dari segi safety, kita tak pakai 100% lah. Okey. Ni pun sama, di mana partial safety factor ni untuk 1/5 kan, mengikut keadaan. Kita ada 4 keadaan kan, iaitu persistent, transient, accidental, satu lagi normal. Ikut keadaan itulah. Okey, durability requirement. Apa dia durability? Ketahanan. Apa dia durability bang belakang? Ketahanan. Kau kata jangan tengok note, tengok depan. Apa dia durability? Ketahanan. Ha? Ketahanan. Ketahanan, kekuatan. What is durability? Mana dengar kata ni? Ni nak jadi engineer, kalau tak tahu term-term engineering ni susah lah. Ini yang term-term yang basic je ni. Apa dia durability? Kamu buat ketahanan, ketahan lasak kan? Dah tahan lasak lagi. Tahu? Tahan dan lasak. Tahan dia tak lasak tak guna juga. Kan? Tahan dan lasak. Dan okey. Kenapa kita perlu ada durability? Okey, setengah kita punya kebanyakan lah. Kita punya structure element ni terdedah kepada cuaca. For example, kolom ni mungkin di dalam. Okay, ada kolom yang di tepi, betul? Di tepi semua. So kolom yang di tepi tu sangat terdedah kepada cuaca, betul? Panas hujan, panas hujan, panas hujan. So that's why kita perlukan durability. Ketahan lasakan. Untuk kita tahan dari segi cuaca. Ingat, kita punya building ni nak pakai berapa tahun? 50 tahun. 100 tahun. Bukan 1 tahun. 100 tahun kena panas hujan, panas hujan. Kalau kau pun diri dengan panas 100 tahun boleh tahan? Kena panas hujan, boleh tahan ke? Sama juga kita punya elemen structure elemen kita. Okay, terdedah terutama yang di luar ada tepi, yang terdedah ke panas hujan, 100 tahun ni, bukan pendek kan? So perlukan durability. So macam mana kita nak protect kita punya reinforcement? Itu sangat penting. Ingat, reinforcement ni dia sangat-sangat mudah berlaku corrosion. What is corrosion? Karat. Karat. Takis. Pengaratan. Karat maksudnya kalau dia kena angin, kena ada udara dan ada air, dia cepat sangat karat. Sebab tu kita kena protect. Kita punya, for example, di kolom ni, nampak tak reinforcement? Tak nampak. Reinforcement duduk dalam kan? Okay, duduk dalam. Tapi kita perlukan protection, iaitu supaya air, udara tak kena pada reinforcement kita kat dalam. Cara macam mana kita nak lindungi? Iaitu kita perlukan, kita panggil dia concrete cover. Concrete cover. Betul. Isi tu recommend simple rules concerning the concrete cover to reinforcement. Maksudnya kita perlu ada concrete cover. Concrete cover ni lah berapakah tebal concrete kita yang kita protect reinforcement kita dalam ni. Berapa tebal? Makin tebal makin bagus. Makin tebal makin bagus. Itu yang perlu kita check. Okay, nanti untuk design nanti kita semua kena ambil kira ni. Berapa concrete cover
Di mana concrete cover ni sangat bergantung pada keadaan dia panggil environmental condition, table 4.0 sampai 4.2. Okey, ini bergantung pada tempat ataupun structure kita. Structure kita kat mana? Di tepi pantai ke dekat Pek Raja? Kalau kat Pek Raja ni kita panggil dia normal condition. Sebab apa? Pek Raja kat tengah. Okey? Dan kita punya environmental condition pun kita panggil dia normal. Okey, berbanding dengan kata kita punya building ni dekat mana? Penang, Pulau Pinang. Siapa orang Penang? Okey, pulau. Di mana pulau ni Penang dia terdedah kepada angin laut kan? Di mana keadaannya kita panggil dia lebih agresif. Okay, di mana tepi laut ni dia ada ion-ion daripada laut iaitu yang membawa garam. Sodium ni sangat menghakis. Garam kan? Garam. Kau pegang garam tu bertahan berapa lama pegang? Dia sangat menghakis kan? Kita pegang pun tangan kita akan rasa menghakis kan? Begitulah. Garam, kalau dekat udara ni kita tak adalah nampak garam betul-betul tu. Tapi kita nampak dia punya, kita tak nampak dia punya ion dia. Okay, dalam udara kita ni kan semua ion-ion kan. So yang di Penang tu, ion-ion daripada laut, air laut kena pada kita ni structure ni lama-lama dia menghakis. Ion tu, walaupun kita tak nampak, dia menghakis kita punya konkrit. Sebab tu kita perlukan concrete cover untuk protect dia punya reinforcement yang dalam reinforcement kita. So there is a certain tebal. Berapakah ketebalan yang diperlukan bergantung kepada environmental condition. Jadi saya cakap pergi Pak Raja 30 mm cukup lah. Concrete cover di Pak Raja 30 mm cukup. Tapi di Penang tak cukup 30. Mungkin kita perlukan 60. Untuk protect kita punya ingat, kita punya ni building nak pakai 100 tahun. 100 tahun kena jaga tu. Apa lagi? Minimum member dimension, limit ornament, quality dan sebagainya. Yang ini semua untuk durability. Okey, nanti waktu kita dah design kita punya beam, kita akan check for durability. Kita akan bilang. Inilah concrete cover. So saya harap semua orang tahu apa dia concrete cover. Kan, concrete cover ialah ketebalan konkrit untuk protect kita punya reinforcement yang dalam kita punya structure element kita ni ada reinforcement kan. So berapa tebal konkrit. Jadilah berapa tebal? Berapa tebal? Ini semua by macam kita yang kita ambil kira salah satunya lah environmental condition. Keadaan di sekeliling Okey, yang itu kita panggilnya C-norm. Nominal concrete cover, C-norm. Selalu sebut C-norm. Okay, C-norm. So C-norm based on section 4.4 C2, the nominal concrete cover can be assessed as follows. C-norm sama dengan C minimum plus dengan delta C deviation, where C minimum shall be provided in order to ensure section. Bawa tak isi tu? Bawa isi tu, saya bawa YouTube kak. Section 4412. Okay. Di mana C minimum ni, bawa sampai buka bawah. Apa ni? So, 112 kan? Betul table apa dia betul? Section 4412. Section 44. Okey dah? Belum. Cepat sikit. Dua kedua Tak tahu. Macam mana buat tengok ni dah? Tempat ni mana? Dah ni tempat dah satu. Ada sikit. Section 4 terus lagi section 4 dekat janganlah satu-satu delak mana-mana ni. Ni. Terus
Dah jumpa? Okay, so tengok depan. Tengok depan. C-norm ataupun concrete cover. C-norm sama dengan C-min plus delta deviation. Okay, di mana C-min? Ada 3 kat sini. C-min B iaitu bond. C-min lagi satu apa? Lagi? Ada 3. Satu lagi C-min durability kan? DUR ni durability. Satu C-min fire. So maksudnya untuk tentukan C-norm ataupun concrete cover ialah sama dengan C-min plus delta C deviation, di mana C-min kita kena tengok 3. Satu bond, satu durability, satu lagi fire. Which one antara 3 ni yang perlukan cover yang lebih tebal? Fire. Itu yang kita ambil. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Yang ni kena tengok. Yang kena tengok. Which one? Bukan 3 ni. 3 ni yang mana satu lebih tebal. Okay. Okay, sebab tu dia kata the greater value of C-min by satisfying the requirement for both bond and environmental condition shall be used. Iaitu C-min ialah nilai maksimum antara C-min B bond, C-min durability ataupun environmental condition ataupun C-min fire. Which one yang perlukan concrete cover yang lebih tebal? So delta C deviation is an allowance which should be made in design for deviation from the minimum cover. It should be taken as 10 mm. So maksudnya ni 10 mm. 10 mm. Delta C deviation tetap 10. And it is permitted to reduce to 5 mm if the fabrication subjected to quality assurance system. 5 mm boleh, tapi untuk precast saja. Mana precast ini dia punya kualiti sangat terjaga, sangat terjamin sebab dia punya structure elemen dibuat di kilang. Kan yang ni kalau kat kilang tu ada ISO, ada apa macam-macam kan. Maksudnya dari segi kualiti tu terjaga lah. Okay, dia ada macam-macam tentu qualification yang perlu dipatuhi. So 5 mm hanya untuk precast. So even precast pun tak pakai 5 mm, dia pun takut juga. So 5 mm tu sangat nipis. Nipis 10 okey lah. So dah tidak terlepas deviation. Ni apa? Tak payahlah, C-norm semua tahulah. So yang saya besarkan, dia kata ni cross section. You ni kena dah kena faham ataupun dah kena pandai bayangkan, which is yang mana satu plan view. Kita bayangkan plan view pandangan daripada atas, pandangan plan. Kalau saya kata side view pandangan daripada sisi. So engineer kena pandai semua tengok. Otak mesti 3D. Mesti 3D. So kalau saya kata C-norm, kat mana C-norm? Ni kata cross section of the beam. C-norm kat mana? So ni punya, okay, lagi satu kita tahu ni kita untuk beam kita ada tension bar. Sebab beam kita bila dia kenakan beban, macam mana behavior dia akan menyentuh ke bawah, betul? So bahagian bawah akan mengalami tension, bahagian atas mengalami compression. So dua-dua ni ialah tension bar, dua-dua ni ialah compression bar. Satu lagi kita ada link. So this is cater for tension, yang ni cater for compression, yang ni cater for shear or link. So cukup ada compression bar, tension bar dan juga shearing untuk shear lah. Okay, so C-norm kat mana? Gap antara link dan bulat tu. Link ke cover tu. betul. Dari hujung. Ni link kita kan? Betul. So Keluar. ada dua. Yang ni yang vertical. Satu lagi yang horizontal. Pun C-norm juga. So itulah ketebalan yang kita nak ada gambar tu. That is the ketebalan Antara C-norm daripada link, luar link sampai ke luar. That is our C-norm. Concrete cover C-norm concrete cover. Okay, so kita pergi yang first. Satu
satu lagi dulu. Derivative requirement minimum cover for bond. Ni. Itu dia ni. What is C mean bond? Okay, minimum cover C mean bond requirement with regard to bond. Okay, yang ini bergantung kepada table apa ni? 4.2 tu. Tanda sikit 4.2. Ada tak table 4.2? Okay, tengoklah table tu. Apa ada table tu? Okay, bond ni maksudnya arrangement of bar. Okay, minimum concrete cover sheet in B. Okay, if it's separated, diameter of bar is a bundle. Yang itu. Apa maksud separated? Apa maksud bundle? Okay, macam ni. Kalau ini, yang ni kita panggil dia separated. Yang ni separated bar. Kalau separated, diameter of bar. Maksudnya C min B equal to diameter of bar if it's separated. Kalau bar kita size ni, size berapa? 16. So C min B 16. Kalau ni 20. C min B 20. Oh, ikut table. Ini kalau separated. Separated tu macam ni. If it's bundle, apa maksud bundle? Rapat-rapat. Yang ni kita panggil dia bundle. If it's bundle macam ni, ikut je. Ada dia tu. Tu, equivalent diameter, benda tu where NB is the number of bar in a bundle. Macam ni, dua bundle. Dua number. This bundle, dua. Bukan 1, 2, 3, 4, tak. Bundle ni ada berapa bar? Bundle ni ada berapa bar? Tu. Limited tu 4 saja. One bundle limited to 4 saja. Tak boleh lebih. Okay, kalau lebih, kalau 4, NB less than 4 for vertical bar in compression, NB less than 2. Betul tak? If denominator is CMB should be increased by 5. Okay. Sekarang ni, berapa size aggregate kita? Berapa size aggregate? Ni engineer lah, jadi engineer ni saya batu tak tahu. Wajib ke batu. Berapa size? 32 tu kau tulis kat tu, bukan saya 32. Yang common. 20. Ha? 14? 10 apa? 2 inci? 10 mm? Ini engineer ni nak size batu pun tak tahu. Size batu? Itu saya 25 mm. 20 mm bersama dengan 1 inci. Itu untuk yang cost aggregate. Aggregate dua kan? Satu cost aggregate batu kan? Size 25 mm ataupun 1 inci. Aduh, mana dia pun tak tahu. Size pasir berapa? Fine aggregate less than 5 mm yang ke bawah ialah pasir. 25 mm batu ataupun cost aggregate. Aduh, ni semua engineer memang tak tahulah. Berangan yang kelak aku tak tahu. Semua tak masuk otak. Sejak sekarang semua tak masuk otak. Tak, kau all dia anak saya pun sama. Anak saya pun sama kalau bebel jangan aku. Tak masuk otak. Tapi kalau cerita Korea, ada sah. cerita apa benda, laju. Ada. Kan? Ingat, 10 tahun lagi pun ingat. Cerita ni macam ni 10 tahun tu tengok, sekarang masih ingat. Aku tanya, masih pun tak tahu. Dah cakap 10 kali pun tak ingat, tak masuk otak. Inilah penyakit budak sekarang. Kawat dia anak saya bersama. Sama dengan anak saya bersama. Cakap 10 kali pun tak masuk otak. Tak tahulah kat sekarang. Kecelaruan IT. Sekarang ada AI lagi kan? Lagi mencelarukan AI. Betul. Okey tu tu bundle tu macam mana? Maksudnya satu bundle ada 2 ke 3 ke 4, maksimum 4 saja. In one
mana maksimum 4 batang reinforcement. Inilah 1, 2, 3, 4. Maximum tak? Ni. Oh, pandai tak? Okey, kalau lebih dari 4 kena buat adjustment. Itu nanti yang advanced class. Okey, seterusnya ayat ni. Table 4.4. Ada tak table 4.4? Ada. Okey, yang kedua semin durability, semin dur. Tadi semin bond. Now semin dur. Durability, table 4.4. Okay, minimum cover semin dur requirement with regards to durability for reinforcement steel. Okay, nampak? Kita ada structural classes iaitu S1, S2 sampai S6. Yang ini bergantung kepada berapa? Apa dia S1? Apa dia S2? Kelas dan jangka hayat. Senang cakap jangka hayat. Okey, jangka hayat. Kemudian kita ada exposure classes according to table 4.1. Okey, table ni kena tengok sekali table 4.1. Tengok table 4.1. Apa tajuknya table 4.1? Exposure classes. Exposure classes. Kita ada apa? Ada berapa classes? 6. Yang pertama, No risk of corrosion. no risk of corrosion. Ada tak kat dunia ni? Corrosion dua je. Ada udara, ada air akan berlaku corrosion. So kat atas dunia ni ada tempat ke tak ada udara? Tak ada kan? Tak ada. Hujan mungkin lah. Mungkin hujan dekat gurun Kalahari. Hujan turun 20 tahun sekali. Sangat kering. Ini gurun yang sangat kering. 20 tahun kali waktu hujan. Pun sedikit. Bukan banyak. Sangat sedikit. Mungkin lah tempat-tempat macam tu mungkin risk of corrosion sangat rendah. Sebab tak ada air. Kering sangat. Air-air dalam udara pun tak ada air. Kering sangat. Mungkin itulah jatuh categorise of no risk of corrosion. Tak ada kemungkinan untuk berlaku corrosion. Yang kedua, corrosion induced by Carbonation. Carbonation ni udara yang macam ni, yang normal. Carbonation ni kalau ada udara, ada air, that is carbonation process. Okay, yang seterusnya, nombor 3, Corrosion induced bichloride. Bichloride ni apa? chloride. Disebabkan ion garam. Chloride ada ion garam. Okay, ini di tempat-tempat yang di pantai biasanya kita ambil kira chloride. Kemudian seterusnya yang kelima, Sea water. Sea water. Pun sama, chloride dan seawater sama juga. Seterusnya, bang, bawa Eurocode conteng sikit. Jangan sayang nak conteng hujung sem jual. Kena tanda. Ni Eurocode nak bawa pergi exam ni. So cantik je, lepas tu selak tak jumpa. Tak pernah buka Eurocode, bersih cantik. Mana satu table dulu. Badan aku. Apa dia? Increase. Nanti kita tengok. Reduce class by 1. Ni kita tengok. Tak, yang ini apa? Yang ini dalam structure classes ni juga jangka hayat. Ini table. Dalam buku dia? Dalam buku tengok table. Increase class by 2. Ada dalam buku ada table dia. Cari. S1, S2, S3, S4. What is S1, S2, S4? Mana? 4.4. Tengok table 4.4. Ni Tak, jangka hayat tu. Mana? Tak apalah. Berapa? 21? 5. 51 tak? 5 dalam buku kan? Dalam buku. Okay, S1 berapa? Jangka hayat? 10. Macam tu lah. 10 sampai 30. Maksudnya ikut juga. Ini lah. Apa ni?
Di mana S1 saya kata dia punya design kilat ataupun jangka hayatnya ialah 10 tahun. S1 10 tahun. Kita tak tahu table ni table ni tak dalam punya buku. Ada? Ada Page berapa? 9. Page 9. Dalam buku page 9. Dalam buku page 9. Okay, so maksudnya S1 10 tahun, jangka hayat 10 tahun. Kita buat buku pun solid. Okay, S2 10 ke 25 tahun, S3 15 ke 30 tahun, S4 50 tahun, S6 100 tahun, S5 100 tahun, S6 more than 100 years. So bergantung kepada jangka hayatnya. Berapa lama dia akan kerja. Okey, yang ini. Tengok table ni semula. Okey, table ni bergantung pada satu jangka hayat, yang kedua the environmental exposure. Okey, yang pertama. Katalah yang common kita ni design common S4 ni 50 tahun tadi kan. Tapi sekarang goes to S5 100 tahun. 100 tahun apalah, kata kita ambil contoh 50 tahun. Okey. So kita dah tahu kan XC1, apa dia XC1? Tengok table 4.0, 4.1. Bahasa Inggeris by carbonation. Betul lah. XC1 ke, XC2 ke, XC3 ke, bergantung pada environmental pollution. Kemudian jangka hayat, kata jangka hayat kita S4 50 tahun. Okey. Untuk XC1, apa tadi XC1? Normal kan? Combination kan? By combination kan? Okey. So ni concrete cover yang kita perlukan ialah 15. Nampak? Yang nilai-nilai tu ialah ketebalan C0 yang kita perlukan. Bergantung ke environmental condition. Satu bergantung pada kita punya jangka hayat. Betul kita. Depend lah. Kata XC4. XC4 tu apa? What is XC4? Sakit airway drive mungkin yang ini yang di luar. Maksudnya dia kena kepada hujan panas. Yang itu kita perlukan 30. Concrete cover 30. Boleh baca table ni? Boleh tak baca table? Saya kata nilai-nilai yang dalam tu ialah nilai ketebalan kita punya C0. Nilai ketebalan bergantung kepada environmental condition. Sebab tu kita nak nilai ni yang kedua. Sealing durability. Sealing durability. Tengok apa dia? Nak design 6 tahun. Lebih 500 ke atas. Tengok table. Tengok table 4.1, 4.0, 4.1 sampai 4.4. Table tu semua berkait. Tengok sekarang. Jangan balik rumah mau nak makan dan hilang semua. Kalau SMS ni tahu. Ini apa nilai kamu tu SMS? Kalau COVID kamu. Benar. Kau balik rumah terus buat tahu. Okey? Okey, itu yang kedua. Saya laju ni. Okey, maksudnya ketebalan concrete cover itu dipengaruhi oleh environmental condition. XC1 sampai ke hujung tu, XG. Satu lagi by jangka hayat. Okey? Okey, seterusnya. Tu, sealing durability. Satu lagi, sealing fire. Ini sealing fire. Okey, yang ni fire. Sealing fire. 500 tahun.
Di mana yang ini, ni lah. Kita tengok fire maksudnya ni by fire di mana dia ada formula berlaku. The recommendation for structure fire design is considered Institute Part 1-2, nanti cari dalam Institute. Okay, di mana yang ini ialah table 5, 5, 56, 58. Cari sekarang. Table 5, 5, 56 belakang. Ini belakang, Eurocode belakang. 5.5, 5.6, 5.8. Belakang cakap. Macam nak? Baca 5.5 untuk apa? Table 5.5, baca untuk apa table 5.5? Dimension. Belakang. Minimum. Belakang. Penat cakap belakang tak apa. Baca 5.5 untuk apa? Minimum dimension. Untuk apa? Okey. Untuk apa? What kind of structure? 5.5. Untuk apa? What element? Beam. Ha? Beam. Kali satu 5.6. 5.6 untuk apa? Reinforce. Continuous beam. 5.6. 5.5. Supported beam. Simply supported beam. Okey. 5.8. Reinforce. Untuk apa? Saya cakap bukan reinforce. Untuk apa? What kind of structure? One way, two way slab. Bergantung kepada what kind of structure element. Adakah dia simply supported beam? Adakah dia continuous beam? Adakah dia slab? Okay, faham? Apa structure kita? Okay, kemudian untuk fire kita ada formula ni. ASD. ASD sama dengan A plus 10, di mana C mean fire sama dengan ASD 2. Tolak diameter link, tolak diameter bar per 2. Yang ni. Itulah formula dia, ASD. Di mana A ialah apa? What is A? Concrete double. The axis distance A is the distance from the center of main reinforcement bar to the top of water. So tengah sampai fire reinforcement tengah ni sampai bawah. That is A. Tengah reinforcement to A. Kemudian ASD kita cari dulu to A. So ASD sama dengan A plus 10. Kemudian C mean fire sama dengan ASD tolak diameter of link. Ni link kita ni. Link kita berapa? 80 link kita. Ni link tolak dengan diameter berapa dua? Ni diameter berapa? Ni berapa? 16. Itulah dapat C mean fire. So kita dah dapat C mean B ikut kalau is separated ni, kalau bundle tadi formula tadi ini kata perlukan 20. C mean durability kata perlukan 27. C mean fire perlukan 30. So kita nak pakai nombor satu 30. Tapi 3 ni kena same. Boleh? Okay, ada satu lagi. Saya ada lagi. Ada separate dengan okey, yang ni. Fire tadi. Kalau tengok yang fire ni bergantung kepada berapa lama kita punya fire resistant. How kita punya structure element. Okey, kalau tengok table ni, yang paling ni tu apa? Table 5.5. Yang paling cepat ialah R30. R30 maksudnya structure kita tahan terhadap serangan api selama 30 minit. Sampai R240. Maksudnya
struktur kita tahan terhadap api selama 4 jam. Kalau 4 jam tutup, terbakar habis. Maksudnya bergantung to fire, bergantung pada tempoh dia, resistant to fire. Okey, kalau R60, R30, berapakah C min B? Next tu ada C min fire. Okey, so dia tengok kat situ A, berapakah A? Berapakah A? Siapa lagi pilihan tu Boleh? Sama juga. Kalau fire maksudnya due to fire resistant. Berapa lama dia tahan terhadap api? Yang ni lah. Biasanya you designer, kita akan sendiri tentukan. Okay, for example, semalam berlaku kebakaran di mana? Bukan bom tu, dia terbakar. Tingkat 67 terbakar. Di Dubai, sisi Dubai. Tingkat 67 terbakar dan dia ialah it's not office tower, it's residential lah, residential tower. Di mana perlukan dalam tower tu ada 3,800 orang. Dan bomba berjaya padamkan api selama 6 jam. Lepas 6 jam dan dia fully padamkan api. So maksudnya struktur dia tahan berapa jam? 6 jam. Maksudnya bomba padamkan api lepas 6 jam tu the structure still there. Maksudnya dia tahan. Maksudnya makin tinggi bangunan kita, kita perlukan fire resistance yang lebih lama. Boleh pakai Boleh? Kita akan buat testing, kita panggil dia forensik. Kan dia punya ketahanan. Kita kena buat forensik test. Memang kena buat apabila dah berlaku fire ataupun apa-apa, kita buat forensik test. Kita daripada forensik test report, kita akan tahu macam mana dari segi kekuatan reinforcement kita, macam mana kita punya concrete. Semua tu dalam forensik test. Memang kena buat. Dan itu memang wajib kena buat. Sebab tu residential untuk public kan. Memang kena buat. Daripada situ baru kita, adakah kita punya apabila forensik test kata untuk nak duduk lagi perlu ada pembaikan. Kita buatlah. Buatlah pembaikan supaya dia boleh guna semula. Boleh? Tak ada masalah. Okey dah, stop. Hari kedua ada lagi. Esok ada esok. Dan Alah, tutup lah saya. esok LSD ni. Esok jam tu Esok lah. boleh habis lah. Kita ada 3 chapter lagi ni. At least kita buat kali minggu ni boleh? Boleh. Minggu ni kelas Jumaat petang kan? Boleh. Face to face. Makan-makan dalam semua. Makan-makan. Penat kita makan.